Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Cendawan Petak. Okey, hari ni kita nak main teka-teki cerita kartun legend. Yang waktu kecil-kecil dulu mestilah tengok, tapi kalau tak tahu pula kalau budak-budak zaman sekarang tak tengok cerita-cerita legend ni kan. So kita nak tengok adakah Intan dengan Pak An dapat tak jawab soalan kita ni. Semestinya tak. Boleh. Nantikan. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey. Apakah ini teka Alamak. cerita dia? Tak tahu lah. Bola kampung? Bukan. Salah sekali. Alah, tak ada clue. Okey, seorang sekali je jawab. Kita bagi kat Pak An pula. Okey lah. Ya. Kenapa susah sangat? Ada dia. Dia. Tak ada clue, satu clue. Alah. Dia start berapa? Start berapa? Okey. Okey. Habis? Mula huruf K habis? Okey. Dia ada dua patah perkataan. Dua patah. Kampung boy. Ya, benar sekali. Ya, aku teka apa bola kampung? Kita Kampung pergi je. ke soalan yang seterusnya. Alah. Apakah ini? Aku tak tahu. Serius aku tak Apakah tahu. ini? Tak tahu. Saya tak tahu, tapi kalau sebut nama saya tahu. Ini apa tu? Anak-anak sidik. Ya, benar sekali. Anak lelaki kalau salah. Okey, kita pergi ke Mana nak tahu? soalan yang seterusnya. Guys, saya tak Ni tahu. mesti Intan tahu kot. Apakah Apakah tak ini? tahu. Abang Kenik. Intan cerita tukar je. Tak tahu. Okey guys, kita bagi Pas clue lah, lah. pas. Kita bagi Okey. clue lah sebab Yep. Intan tak banyak lagi. Dia start pada huruf K. Okey. Habis? Okey, dua batang perkataan. Dah, dia dua patah perkataan. Alah, tak tahu saya pas. Serius lah. Ni Okay. tahun ni ada movie dia. Keluang Man. Ya, benar sekali. Senang sangat soalan ni. Mana? Aku tak boleh jawab sebab aku tak tahu. Senang ya, tak apa, nanti kita cuba yang lagi susah. Okey, next. Pergi ke soalan yang seterusnya. Ni ada. Kita mesti tahu. Dia tak tahu juga. Ini tak tahu juga tak tahu. Nak aku nak tengok. Alah, tu apa tu? Pada bila? Pada zaman dahulu. Ya, benar sekali. Satu mata untuk Intan. Pada zaman dahulu aku nak si kancing. Apa? Aku pun tak tahu. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Ini takkan tak Apakah tahu. ini? Ini kartun baru. Mekamato. Ya, benar sekali. Tak ada yang salah pun Pak An. Agak. Semua dia tahu. Alah, Kecil tadi tu. semua makanan je. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Ini dah juga. Ni bola kampung. Ya, benar sekali. Oh. Ini baru betul. Asyik tertukar. Ini tak dapat jawab, tak tahu lah. Ni bukan macam aku. Weh, sama. Ya, macam Intan. Aku teka. Pas. Ni di TV 2 dulu kan? Yes. Aku. Tengok. Dia satu patah perkataan je. Yes. Han tengok pun dah tahu nak jawab apa. Alah, pas lah. Pas. Kacang lah, kacang. Ya, benar sekali. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Ipin. Ya, benar. Ni kalau ini selalu ada dekat TV. Kalau Saya tak dapat suka jawab, tengok tak tahu Pipin. lah. Okay, next. Ini kalau Intan tak boleh jawab, kita macam tak tahu nak cakap apa. Soalan yang seterusnya. Ini aku minat cerita ni. Super Strikers. Ya, benar sekali. Yelah. Cerita ni best. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Ejen Ali. Ya, tak ada nak kata apa je dah boleh jawab. Tadi tak boleh jawab. Dia dah makin naik. Ya, makin ke depan. Oh, Awang. dah aku
Kenet. Weh, tak ada nak kata apa. Semua dah boleh jawab. The amazing. Ya, benar sekali. Ni rasanya soalan yang tak tahu. Okey. Alah. Ini best way time. Yang apa nama dia? Tak tahu lah. Start pada huruf K. Awak semua kebanyakan kata semua Ah. rekit. Awak tak tahu ah? Tak tahu. Pas. Okey. Apakah ini Pak An? Kids Betowski. Ya, benar sekali. Tetet, macam mana tahu dia punya tu? Aduh. Pergi ke soalan yang terakhir. Weh, aku biasa tengok soalan ni tapi aku lupa. Huruf P Kan? J. Ha ni. Dia Aduh. tengah shooting. Jimmy and Jimmy apa? Neutron. Betul tu. Jimmy Neutron. Okey. Tak. Ini saja. Memang senang. Nanti kita akan cuba lagi. Next episode kita akan try yang lagi susah lah. Sebab sekarang ni tak apa. Kita bagi mudah-mudah dulu. Okay. Okey, itu sahaja daripada kami bertiga. Kembali lagi dalam next episode dalam Cendawan Petak. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.